Frame digital guys. Nampak? Korang boleh letak gambar kat dalam ni. Kalau letak gambar dekat dalam phone, orang tak nampak. Letak gambar dalam album, orang malas nak buka. Tapi letak kat sini, dia boleh gerak-gerak sendiri. So ni frame digital daripada Kodak guys. Korang boleh letak gambar ke, video ke, music ke, semua korang boleh letak kat dalam ni. Untuk nak hidupkan this frame, dia ada dua option. Sama ada korang nak guna dia punya kabel ni ataupun nak guna USB-C pun boleh juga. So aku rasa USB-C lagi senang. Untuk nak transfer gambar, korang kena download dia punya app tu dulu. Lepas tu masukkan dekat dalam phone korang and dia akan transfer ataupun dia akan sync dekat dia punya frame ni. Lepas tu dia ada USB port and slot untuk SD card. So kalau korang nak letak memory card dekat sini, nak display gambar ataupun video pun boleh juga. And dekat sini dia ada speaker juga tau. Macam aku cakap tadi, korang boleh masukkan video juga dekat dalam frame ni tau. So this frame dia boleh set secara menegak ataupun melintang. Selain daripada frame kan, korang boleh letak juga macam kalender ataupun weather ke. So dia bukan just sekadar frame je, tapi dia boleh buat macam-macam dekat sini. And macam aku cakap tadi, dia boleh play secara automatic ataupun loop play dekat sini.